Okay, mesin ni dah 4 tahun dengan aku. Bukan review baru beli. Ini review lepas aku henyak almost hari-hari. Jemur, basuh kadang-kadang. Overload pun aku bantai je. Nak tahu tahan ke tak? Jom sembang. Aku cerita terus terang apa yang best dan apa yang aku tak berapa suka pasal LG FV1450H2B ni. Dari segi rekaan, aku memang tak ada komen. Aku puas hati. Color yang dia pakai untuk mesin ni evergreen. Dah 4 tahun masih lagi tak nampak outdated. Kalau aku lap-lap sikit je, nampak macam model baru launching. Panel touchscreen dia pun simple, tak nampak serabut. Okay, rewind balik sikit pasal mesin ni. Dia berkapasiti 10.5 kilo, motor inverter direct drive, ada AI sensor dan juga steam wash. Fungsi-fungsi ni yang banyak aku pakai bila keluarga baru nak besar ni, especially bila ada baju budak-budak, tuala tebal ataupun baju kerja yang berat-berat. Prestasi dia untuk prestasi, aku tak perasan any degradation pun yang berlaku dekat mesin ni. Bila aku basuh je, prestasi basuhan tu masih lagi tip-top. Senang cerita, tak pernah lah rasa baju aku tak bersih. Paling function fungsi steam wash tu. Dia hilangkan bau dengan alahan lah. Maknanya dia singkirkan bakteria-bakteria yang ada dekat baju kau. So kalau rumah korang ada budak ataupun ada beli kucing, these features memang korang wajib ada. Bab bunyi pula, lepas 4 tahun ni, aku rasa masih senyap. Dia tak adalah senyap sangat, adalah getar sikit. Tapi getar ni pun sama macam 4 tahun lepas punya getar. Memang bila dia ada drum yang besar, memang kita boleh expect akan ada getaran. Okay, walaupun dia bergetar, tapi mesin ni tak berjalan. Maknanya dia tak berubah daripada posisi asal dia. Paling aku puas hati adalah mesin ni tak pernah rosak lagi. 4 tahun Aku biasa cuci filter sebulan sekali, sebab memang nak kena buang, ada air bertakung dalam tu. Tap ataupun drum cleaner aku buat 2 atau 3 bulan sekali. Kadang-kadang 6 bulan sekali pun aku buat, sebab terlupa kan. Alhamdulillah, mesin aku masih sihat sampai sekarang. Korang jaga elok, mesin ni confirm tahan. Lagi satu yang bestnya pasal mesin ni, lepas 4 tahun pun, dia punya features tu masih lagi tak ketinggalan zaman. Yelah, sekarang ni hidup zaman handphone apa semua. So biasalah orang nak monitor mesin and so on. LG ada sediakan apps LG ThinQ untuk korang monitor online apa yang mesin korang tengah buat. Tengah basuh ke, dah siap ke, baru nak spin ke, semua benda tu akan di-display dalam apps ThinQ tu. Dan kita cerita pasal kelemahan. Walaupun aku cakap tadi mesin aku tak pernah rosak, tapi ada benda yang aku tak suka pasal mesin ni. Benda yang aku rasa agak renyah adalah dia punya LCD touchscreen tu susah nak tekan kalau tangan korang basah. So bila tangan korang basah, dia jadi input tu tak konsisten. Kalau aku tekan tu macam dia tak register aku punya action tu. Tapi benda ni simple je. Kau lap je tangan kau and kau boleh guna touch display tu macam biasa. Yang kedua adalah saluran pipe incoming aku tu tersumbat. Aku ingat mesin ni rosak ke apa ke, tapi bila check balik, rupanya karat dah berkumpul dekat saluran incoming tu. Ini bukan salah mesin lah, ini salah rumah aku yang air dia berkarat. Bila aku cuci, air laju macam biasa. Kesimpulannya bagi aku, mesin washer dryer LG ni masih lagi relevan untuk tahun 2025 ni. Memang berbaloi, tahan lama, and bunyi generally masih senyap macam baru dulu. Kalau korang tengah cari mesin basuh, sekarang ni tengah murah, boleh consider model ni. Aku cerita terus terang, aku memang tak ada masalah. Sekian tu saja daripada aku. Assalamualaikum.